Ada hasil Dah siap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama ni. Tapi ni bukan kelapa SDG yang kita tanam, tetapi ni kelapa kampung lah. Kampung Okay. Okay, satu Abang tanda. kita nak kopek. So ni, mau. Okay. Ni untuk hari ni punya. Nak minum kan? Nak minum. Minum. Boleh Okey. Tak saya. Dia keluar isi sirap ke macam ni? Ada tak ada bukan. Dia bukan sirap tapi dia. Ni dia ni macam ni. Ni dia isi dia nipis. Nak tahu dia punya ni bunyi dia macam mana? Dia kena Dia ada bunyi ni. Ada bunyi ting kan. ting tak ada. Pop tu insya-Allah. Isi cantik. Okey. Kita buka tu tengok Okey, buka tu. Isi dia mesti cantik. Lembut tak lembut sangat, keras tak keras sangat, insya-Allah. Nak tawar sekali ke? Nak jumping sekali? Jumping sekali. So, insya-Allah. Lembut lembut dah. Ni kelapa ni lembut ke parang yang tajam ni? Parang tajam. Tu macam pancut dah itu. Kita bagi ada satu kakak tu dia suka kelapa tu. Suka kelapa ke? Insya-Allah. Tengok. Isi dia cantik, isi dia memang terbaik, cantik nampak. Nampak. Baik. Tak isi dia ni macam ni, Pak. Lembut tak lembut, keras tak keras sangat. Dia ais kelapa selesai insya-Allah. Okey, kalau nak dapat kelapa ni jual ke tak ni? Tak, belum lagi. Belum lagi Kita belum buka lagi kita punya ladang. Nak bagi kakak tu air kelapa. Kita nak bagi tapi sekarang ni kita belum buka lagi ladang kita.